Saya percaya bahawa dalam every micro decision making yang kita buat dalam hidup kita, dan everything yang berlaku dalam hidup kita dalam peringkat mikro. Contoh macam aircon dekat dalam bilik ni tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas, dan aircon tu berfungsi dengan baik. Okey. Dan dalam setiap aspek hal-hal yang sangat mikro, saya percaya bahawa ia adalah ditetapkan oleh Allah Ta'ala daripada sudut hukum alam itu sendiri. The law of the nature, the law of the life. Saya percaya benda tu. So bila saya menyebut tentang ala kulli syai'in qadir, saya membayangkan itu adalah apa yang kita kena faham dan apa yang kita kena bergantung. Dan saya, kalau kita bercakap tentang hal sudut kebergantungan dan juga ketetapan ni daripada sudut sains kan, saya pernah cerita ke benda ni dekat podcast sebelum ni? Depends. Pasal gravity. Oh, tak ada? Tak ada saya rasa macam pernah cakap. Saya cakap lagi sekali kan. Saya pun tak ingat kot. Mungkin lah. Syaf budak sains kan? Saya bukan budak sains. So please betulkan saya. Saya baca ni hanya untuk saya sebagai seorang murid. Ada kan? Sebab tuan tanya soalan yang sama. Budak sains kan. Kalau saya bukan ahli sains, tuan ada cakap itu. Tapi tuan boleh cerita sikit lagi, in case ada viewer baru. Yang pasal gravity tu ada tak? Saya rasa gravity apa tuan cerita je. Okay, contoh kan. Dalam konteks sains, yang paling saya selalu yang paling saya selalu baca adalah tentang konsep gravity. So gravity ni adalah tarikan mengikut Newton, tapi mengikut Einstein dia adalah satu fabrik ruang masa yang mengendur. So menyebabkan kita pun tertarik. Tapi asasnya adalah gravity ni adalah satu daya yang menarik sesuatu. Okay, contoh macam bila saya pegang phone, so saya lepas dia jatuh. Kenapa dia boleh jatuh adalah kerana gravity lah. Analogi mudah, Apple. So bila saya tahu benda tu, okay, saya faham. Tapi bila saya zoom in tentang ilmu gravity ni dengan menggunakan bacaan yang sangat basic, baru saya tahu bahawa setiap daya tarikan ke bawah itu ada dia punya pengiraan dia tentang laju ataupun perlahan dia. So laju dia kira dia macam ni, perlahan dia kira dia macam ni. Dia ada dia punya calculation dia dekat situ. So baru saya tahu juga bahawa setiap benda yang wujud, maksudnya setiap sesuatu yang wujud, walaupun yang kita tak nampak seperti atom ataupun subatom, yang kita tak nampak dengan mata kasar sekalipun, dia mesti mempunyai satu ketetapan pengiraan graviti dia. Okay, kenapa? Kerana kata Newton, kalau seandainya satu tu dia silap, sepatutnya handset ni dia jatuh dengan satu kiraan, tiba-tiba dia jadi terlebih perlahan, the whole universe akan collapse. So soalan saya, Syaf, siapa yang menentukan ketepatan pada setiap kiraan graviti tu? Faham. Sebab tu bila saya suhen perkataan likulli syai'in qadir, perkataan dalam Quran, Allah khaliqul lisyai', Allah menciptakan setiap benda. Bila Allah sebut kulli syai', syai' itu merujuk kepada asya yang maksudnya sesuatu yang namanya things, dia berada di bawah liputan kekuasaan dan juga ketetapan Allah. And that's what I imagine bila saya kata ketetapan Allah meliputi setiap aspek. Dan dia sangat kena pula dengan Al-Ghazali. Dia kata every instances, dalam ayat dia kata kita nak faham konsep takdir ni, setiap instant kita nak klik mata, kita nak kalih kanan ke kiri kan, setiap itu adalah berada di wilayah kekuasaan Allah. Yalah, berapa ramai orang tiba-tiba tak boleh nak ke kanan, tak boleh nak kiri, tak boleh nak klik mata, Allah tarik macam tu je kan. Sebab itu dia kata itulah konsep takdir. And the most mind-blowing things adalah bila saya study perkataan qadrun, salah satu maksud perkataan qadar adalah miqdar, meletakkan tahap yang tepat pada kadarnya, yang kita sebut dalam bahasa Melayu sebagai kadar. Kita meminjam daripada bahasa Arab qadar, yang asalnya bermaksud takdir. So takdir adalah ketetapan yang tepat pada pengiraannya. Itu pun ada cakap dalam ni, meletakkan di kadar. Saya tak ingat juzuk berapa. Ada points tu juga. Mesti juzuk. Bukan kot. Mungkin juzuk yang surah Yasin tu kot, tak ingat. Ya, itu benda menarik. Yang mana saya first time tahu tentang perkara ni. Saya nak tuan cerita sikit boleh tuan? Pasal pernah ada
lelaki yang dimatikan oleh Allah SWT selama 100 tahun. Saat lelaki itu meluahkan rasa bagaimana Allah menghidupkan kota yang telah tandus. Saya tahu kisah memang ada kisah pendek. Dia Quran ni dia ada series of short stories. Dia ada satu siri yang cerpen, Okay. kisah-kisah pendek.